Kerajaan Madani telah sedaya upaya menyelesaikan segala tuntutan MA 63 yang tertunggak berpuluh tahun. Meningkatkan kadar pemberian khas kepada Sabah hanya berlaku peningkatannya sejak tahun 2023 dan menambah peruntukan mengurus dan pembangunan setiap tahun untuk kerajaan Sabah tertinggi 17 bilion pada tahun ini. Inilah tekad Kerajaan Madani seperti yang kita janjikan. Assalamualaikum. Yang Menteri, Yang Hormat Speaker, ada isu besar Yang Hormat. Perdana Menteri katakan bahawa kajian semula pemberian khas ini telah dilakukan 2020-2023, 2022 dengan 2023. Adakah itu menidakkan semangat asal perkara 112C dengan D? Sebab itu saya nak tanya Yang Hormat. Dia ada isu besar di sini. Adakah ini perjanjian pemberian khas yang dikaji semula yang dikatakan oleh Perdana Menteri tadi, dikaji semula in the year 2022 and 2023, telah menidakkan the spirit of 112C dengan D, 40% itu. Has that been reviewed? Kalau itu berlaku, berarti kerajaan Kabinet Sabah dengan Kabinet Persekutuan ini telah menidakkan hak Sabah di bawah Perlembagaan Persekutuan. Is that a new provision? Is that a new provision? Kaji semula itu, sebab kita nak tanya Perdana Menteri perkara Yang Hormat. Sebab itu saya katakan tadi, bertenang, do some research. Selepas itu bila teman-teman yang berucap, sama ada masukkan dalam ucapan, sebab dia akan menggulung besok di kementerian-kementerian selepas saja pembahasan belanjaan ini akan ada. Jadi take your time. Take your time. Ambil masa, buat research dan dengan fakta, lepas itu menteri-menteri akan Take your time and tanya menteri-menteri pada masa itu, why didn't they do their work? ya. Baik. Masa sini dan masa sana lah. Belah sana pun menteri juga, kerajaan juga. Sebab itu telah sold out. Telah menjual hak Sabah Yang Hormat. Ya. Baik, Yang Hormat Beluran, saya tahu dah ini akan jadi. Akan jadi turun menuduh. Take your time, settle, buat homework. Kemudian bila esok bertanyalah soalan dalam pengucapan, menteri akan PM start tuduh dulu. Take your time. PM was also part of the government. I know. Sebab Berapa itu saya puluh tahun katakan, dalam Kerajaan Barisan Nasional yang take your tidak time. on perkara Cool down, 112. cool. Chill. Tan Sri Yang di-Pertua. Okey, Setiausaha.